Dan bila di psycho, memang sebenarnya tuan-tuan saya kata psycho yang paling dahsyat adalah Puan Ardella kena. Saya juga dipanggil. Dipanggil oleh dia punya apa nama? SB ya, Special Branch Saya sebut sebenarnya lah tuan-tuan. Dia akan tanya soalan nak buat kita rasa takut bahawa dia tahu semua maklumat kita. Puan Ardella tanya soalan apa tuan-tuan? Dia tanya apa? Kau dah kahwin belum? Dah. Ada anak? Ada dia tipu. Belum. Dia kata kau jangan tipu. Ada anak ke tak? Tak ada. Baik, kalau tak ada anak, aku akan suruh kawan aku yang kat Malaysia ambil anak engkau 2 orang tu, satu lelaki, satu perempuan, dia sebut detail nama anak, umur, alamat rumah. Tak goyang tuan-tuan. Tak goyang tuan-tuan. Saya dia macam tu, saya kata, saya kau tahu alamat aku, jangan lupa hantar dia. Kalau buat berani ya dengan. Habis memang saya buat gitu lah. But dia akan takut kalau dia akan berani kalau nampak dia takut. Dan saya perasan memang bila kita berani, kita selamba, dia pun putus asa. Sebab mereka adalah bangsa yang penuh dengan ketakutan. Mana bangsa yang tanam satu pokok hanya sebab mereka percaya dengan janji tu. Janji bahawa janji yang mereka akan dikalahkan. Memang bangsa yang penuh dengan ketakutan. So pendekkan cerita tuan-tuan, kapal saya ditudangi bukan dengan tentera Syayatek ataupun Syaitat. Dia adalah tentera biasa. Tapi tetap berlaku intercept. Dan kami diajar selama seminggu training di Spanyol.